Hari ni customer minta datang area Kota Damansara untuk cuci kereta Estima dekat belakang workshop dia. So cerita dia, kereta ni dia beli second, tapi owner sebelum ni pakai lanyak bawa barang-barang bisnes. So condition memang teruk sangat. So dia bagi tahu dia tak kisah pun kalau ada stain atau tumpuk-tumpuk lama yang tak hilang. Janji bersih dan sedap mata memandang. So customer ni dah WhatsApp kita orang, booking seminggu awal, minta buat package full detailing, cuci luar dan dalam sekali. So dalam package ni kita akan buat cucian keseluruhan bahagian dalam, termasuk sekali dengan cuci seat, cuci kapet, dashboard, boot belakang, headliner bumbung, celah-celah aircon semua. Lepas kita siap, kita akan kilatkan dashboard, dan kalau ada masalah lipas, kita akan letak sekali dengan ubat peracun lipas. Untuk bahagian luar pula, kita akan buat premium car wash sekali dengan waxing untuk protection cat kereta dan bagi nampak kilat. Kalau korang berminat nak buat servis macam ni, boleh klik link dekat bio profile kita orang. Situ korang WhatsApp je, minta tolong isi details. Kita dah ada package dan korang boleh tengok kalender untuk pilih tarikh yang available. Korang tinggal pilih package dan tarikh yang korang free je ada dekat rumah. Buat masa sekarang, tim kita hanya cover sekitar area Kuala Lumpur dan sebahagian Selangor sahaja. Walaupun ada kesan kotor yang tak boleh tanggal, tapi customer tetap puas hati dan bagi 5 bintang review dekat Google. So aku nak minta tolong korang untuk nilai sendiri hasil cucian macam dalam video ni. Korang rasa nak bagi berapa bintang? Cuba komen sekali dengan emoji bintang dekat comment section bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.